So, akhlak itu ialah pandangan kepada Allah SWT. Allah tak tengok kepada surah kan. Tapi ialah kulub. Kulub akhlak ialah kenapa, suluk ialah apa. Kalau datang tabung derma kan, suluknya kan masukkan duit tu. Itu perilaku, masukkan duit dalam tabung. Akhlaknya apa? Dermawan itu. Kadang-kadang orang dermawan, tapi duit tak ada. Datang kotak tu dia tak boleh nak keluarkan duit. Adakah dia kedekut? Bukan. Tapi dia tak ada duit. Ada orang kedekut. Datang keluar, ada orang kedekut. Tapi datang kotak, orang semua tengok dia nak masuk duit ke tak tu kan. Dalam dia masukkan duit. Sebab apa? Orang perhati. Adakah dia dermawan? Tidak. Tapi adakah dia masukkan duit? Masuk. So, akhlak itu ialah pandangan kepada Allah SWT. Allah tak tengok kepada surah kan. Tapi ialah kulub. Kulub apa? Hati. Hati inilah bukan hati yang ini jantung hati yang fizikal, tapi akhlak itu. Maka akhlak itu ilmunya tasawuf. Akhlak itu ilmunya tasawuf. Begitu. Dan setiap perkara ini ada hukum dia. Af'al mukallaf ada berapa hukum? 5. Perbuatan mukallaf tidak keluar daripada sama ada dia wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu perbuatan mukallaf tak keluar daripada 5 ni. Yang kau buat ni haram ke, sunat ke, makruh ke, harus ke, ataupun wajib. Itu ialah hukum kepada af'al mukallaf. Hukum kepada akhlak mukallaf apa? Ada berapa? 2 je. Mazmumah dengan mahmudah. Ada akhlak mazmumah, akhlak tercela, dan ada akhlak terpuji.